abang you tu. 15 tahun I berpegang pada janji dia. I bagi dia semua masa I, my youth, semua I bagi kat dia. Okay? For what? I mean, as a woman, you patutnya ada empathy sikit pun untuk I. Dan you masih lagi percayakan janji-janji dia tu? Ha? Eva, dia akan jadi lebih mudah kalau you keluar daripada semua ni. Okey tak? I tak backup abang I pun. I tahu apa dia buat tu salah. I tahu semua apa yang dia buat tu salah. Tapi I tahu juga apa yang you cuba buat sekarang ni. Ya. Kalau you tahu, then jangan masuk campur. It's easy. Stay out of it. Tak ada kena-mengena dengan you. Tak. I tak masuk campur urusan you dengan abang I. Tapi company. Kelakar tahu you, Marissa. Sekarang nak cerita pasal company. You yang tinggalkan company ni. You yang tinggalkan Anta, right? In the first place. And then bila you tak ada siapa yang tolong bangunkan Anta? Me and Yusof. Ya, betul. Tapi tak sesuka hati you boleh keluarkan duit tu daripada company. Salah. I kena cakap sebab benda tu salah.